Aku dapat jumpa Cikgu Khairul Amin weh, and dapat sampai raya daripada dia guys. 21 Ramadan itu aku pergi Havoc Raya Fest dekat Setia Alam Convention Center untuk datang collect gift box daripada TikTok Shop Malaysia. Alalang tu bolehlah aku jalan buka kat KL dan juga Selangor ni. Lepas tu ada Tok Fizu Omar and sesi kelas repeat memasak by Khairul Amin and Cik Sayang. Selalu tengok dalam video je, kali ni boleh tengok depan weh. Mana tak seronoknya. Lepas tu aku jawab soalan KA, dapat sampai raya. Dia bossing bazar raya box ni. So aku jawab soalan Khairul Amin, so pakai muffler ni aku dah ambil mak dia agak. Lepas tu dapat ni weh, sampul KA guys. Weh, dapat ni weh dia. Dapat seberaya, dendeng ni Khairul Amin. Dia sejauh box sini. Dia first dapat ni golden salted egg, penyek. Terus dapat caramel popcorn. Oh, daripada QB Oh, QB aku baru beli yang besarnya. Okey, dapat roti satu je, bagilah banyak sikit TikTok. Ni dia Shinyu ramen. Ni aku tak pernah makan lagi. Dia sedap je, spicy creamy. Shinyu ramen sedap weh. Dia punya ramen teh daripada 88 yang Thailand. Caramel. Lepas tu ni dia coklat viral Toffee Loop. Ni payah dah dapatkan masa raya tapi kat TikTok ada tau. Nanti aku buat video baik ni walaupun satu je. Raya cat daripada TikTok. Apa dia raya daripada TikTok pula. So, repot. Cantik weh, nampak dia macam ada glitter-glitter ni. Cantik kan? Tada! Sampai raya daripada TikTok Shop. Perkenal lebih tu aku got ke majlis Iftar Appreciation affiliate by Xiaomi pula teman member aku ni. Dan tu aku boleh tengok hampir semua produk by Xiaomi. Banyak weh, ada phone, TV, vacuum, barang rumah. And paling latest sekali masuk Malaysia ialah aircon diorang weh. Tak lama mungkin dapat tengok EV car Xiaomi pula. Lepas tu sisi iftar, makanan dia memang sedap and banyak weh. Ada udang, ada ayam, ada ikan, semualah memang sedap-sedap weh. Time tu memang aku makan banyak gila weh. Rosak diet aku. So thank you Xiaomi sebab jemput. Assalamualaikum. Ciao.